Hello, selamat petang. Petang ni kita nak review satu kamera yang digunakan untuk ambil video, ambil gambar, mana-mana pun boleh lah kamera ni. Kamera yang brandnya ialah ni. Kita tengok apa brand dia. Kitbis K1. Ini dia. Tengok, cantik kan? Bagi pemula yang macam saya ni, kamera ni sangat sesuai sebab harga dia pun okey. Harga dia kurang lebih dalam 200 lebih saja. Harga dia tak mahal. Jadi bagi pemula macam saya ni, saya rasa sangat sesuai. Sekiranya sudah ada bajet lebih nanti, mungkin saya akan beli yang mahal lagi. Sekarang ni saya akan memulakan dengan menggunakan kamera yang murah sajalah. Yang ini boleh dikatakan murah lah. Harga pun 200 lebih, murah kan? Kamera ni sangat sesuai digunakan untuk mengambil gambar, dan kualiti kamera ni bagi saya pun sangat okey lah, sangat okey. Sangat berpuas hati saya sudah menggunakan. Saya pun baru 2 minggu ni saya sudah menggunakan kamera ni. Saya mula-mula beli, saya tak nak review dulu. Saya mesti cuba dulu. Selepas saya cuba, baru saya akan review sama ada saya berpuas hati, barang berkualiti ataupun tidak. Sekarang saya review disebabkan barang ini saya tengok memang ada kualiti dia. Okay, kita tengok, kita buka dulu guys. Ini isi kamera dia. Dia tak besar, kecil saja. Kecil saja. Sukatan tangan saya tak sampai 3 pun, sikit saja. Kecil saja. Ini depannya. Ini belakang dia. Kamera sangat okey. Penggunaan dia pun sangat okey. Tidak susah. Sekiranya tak tahu cara guna dia, kita boleh tengok dia punya manual. Ini manual yang disediakan. Ada manual disediakan. Dan dalam kotak ini tadi, kita ada macam-macam aksesoris dia. Salah satunya ialah ini. Aksesoris yang ini, cover ni ialah digunakan di dalam air. Ini waterproof punya cover. Kalau kita contohlah orang yang minat menyelam dalam air, minat mengambil video dalam air, dia akan guna benda ini. Masukkan ni saja dalam macam ni. Simpan, tutup macam tadi. Itu saja. Okey. Yang holder satu ni pula yang digunakan biasa-biasa saja. Ini untuk pemegang saja. Untuk pemegang dia semasa kita nak gunakan dia. Ini dia. Ada tempat kunci dia. Masukkan saja macam ni, macam biasa. Masukkan saja. Kunci, ada pemegang dia. Ada stick dia. Tempat kita kunci stick dia. Macam ni. Stick dia pun ada. Sekarang saya tengah guna stick dia ni. Itu saya tak dapat tunjuk. Tapi stick dia ni memang biasa-biasa sajalah. Pakai pemegang dia ni saja. Okey. Aksesoris lain pula ini. Ini saya belum buka lagi. Sebab saya belum pakai, sebab tu saya belum buka dia. Apalah, sekarang saya buka dia lah. Walaupun belum pakai, saya buka lah untuk tunjuk kepada rakan-rakan. Okey. Yang ini kegunaan dia ialah dekat kereta. Simpan saja macam ni, contoh. Macam ni, buka double tap ni. Gam. Lepas tu yang ini, satu ni melekat pada ni. Ni. Macam ni dia. Macam ni.
Dia ada satu pakai kunci dia. Dia ada nih. Nah, yang screw dia ini boleh fungsi mana-mana. Kita buka. Nah, ini dia. Ini pun pemegang satu juga. Ini boleh digunakan secara fleksibel lah. Macam mana keadaan dia, kita memang gunakan benda ni. Kalau keadaan dia perlu macam ni, kita guna ni. Macam itulah aksesoris dia ni, kegunaan dia. Okey, ni screw ni tadi, kunci. Okey. Setelah dikunci, ini tadi kita masukkan dia macam ini. Okey, macam inilah rupa dia. Dan ini tadi ditempelkan macam ni. Jadi yang satu ni pula digunakan, biasanya saya tengok yang guna ni adalah untuk basikal. Dia orang akan kunci dekat basikal dan atas ni nanti dia macam ni. Kamera ni buka. Buka dulu. Dia macam ni kan. Kita kunci, masukkan dulu. Macam ni. Lepas tu kunci. Kedudukan kamera dia macam ni. Lepas tu ni kunci pada besi yang bulat. Longgarkan ni. Longgar dulu. Longgarkan sebelah. Ni bukan setakat longgar, dia boleh buka terus. Buka macam ni. Buka macam ni. Lepas tu yang ini dikunci. Yang ni dikunci pada benda bulat lah, pipe bulat macam ni kan. Lepas tu dikunci macam ni. Dia pun melekat. Dia macam ni. Keadaan dia macam ini. Okey. Ini tadi dia punya lapisan sini. Cara penggunaan dia senang saja, tidak susah, sangat-sangat senang, dan hasil dia pun sangat okey bagi saya lah. Bagi saya sebagai seorang pemula nak ambil video ni, nak jadi content creator lah contoh. Jadi bagi saya benda ni sangat berguna dan sangat sesuai untuk yang baru bermula nak berjinak-jinak dengan dunia content creator ni. Okey. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Sekiranya